Okay, ni dia punya stopper dia. Dah tinggal ni, banyak ni je. Kalau kan yang Asia dia macam ni. Separuh dah hilang. Okay, Assalamualaikum. Kali ni kita ada sebiji Volkswagen Polo. Okay, kata ni owner kata ada masalah bunyi lah. Dia lalu jalan tak rata, ada bunyi pada bahagian depan. So, bila kami check, exhaust dia ni memang tak pernah tukar lah. Memang original kereta lagi. So, boleh tengok condition exhaust dia macam mana. Okay, ni dia punya stopper dia. Dah tinggal ni, banyak ni je. Kalau kan yang Asia dia macam ni. Separuh dah hilang. Okay, lagi satu, dust cover dia. Dah tak ada dah. Memang datang-datang memang dah tak ada. Kita order yang baru. So, lagi satu mounting exhaust dia. Kita tengok mounting exhaust dia. Bulat dia ni dah ke sini dah, sengit dah. Bandingkan dengan yang original, yang asal. Tengok dia center je, dia punya lubang dia. Lepas tu tengok ketebalan dia macam mana. So, benda-benda ni macam ni lah punca. Bila lalu jalan tak rata tu ada bunyi. So, nak settle masalah ni, kita akan tukar exhaust baru. Dan semua barang-barang macam ni, dia punya aksesori semua ni kita wajib tukar lah. Kalau tidak nanti upah akan jadi 2 kali ganda. Sebab kalau rosak nanti kena buka exhaust sekali lagi. So kita buat sekali jalan semua. So siapa-siapa ada masalah macam ni, boleh cari kami dekat kedai Tavizi.